Akhir-akhir ni ramai pula yang tanya saya pasal PIP. So, apa sebenarnya PIP ni? Okay, so korang dengar betul-betul PIP ni adalah singkatan kepada Performance Improvement Plan. Dalam bahasa Melayu dia, Pelan Penambahbaikan Prestasi. Okey, jadi bila majikan perlu jalankan proses ini? Proses ini perlu dijalankan sekiranya terdapat pekerja yang mana prestasi mereka tidak mencapai tahap yang diharapkan. So, ianya apabila terdapat masalah prestasi, bukan masalah disiplin. Kalau pekerja melakukan salah laku, majikan kena ambil tindakan disiplin, bukan PIP. PIP hanya untuk prestasi. Okay. So, apa sebenarnya objektif PIP ni? Objektif PIP adalah supaya pekerja itu diberi peluang untuk memperbaiki prestasi mereka. Dan of course dia adalah dia punya proses dia. Jadi apa yang akan berlaku selepas PIP? Selepas PIP tamat, kalau pekerja tu telah berjaya memperbaiki prestasi, okey, dan settle, tak ada masalah, case close, kerja balik seperti biasa. Kalau pekerja tersebut gagal memperbaiki diri ataupun memperbaiki prestasi mereka, maka majikan dia boleh menamatkan kontrak perkhidmatan pekerja tersebut. Okey? Sebab tu perlunya ada proses PIP ni. Sebab kalau nak tamatkan proses perkhidmatan pekerja, majikan dia perlu buktikan nombor satu, dia dah bagi warning ke belum dekat pekerja tu. Okey, kalau dia dah bagi warning, kedua, dia dah bagi ke peluang kepada pekerja tu untuk perbaiki prestasi. Dan ketiga, majikan kena juga buktikan bahawa kalau dah buat nombor satu dan nombor dua tadi, pekerja masih gagal perbaiki prestasi, barulah majikan boleh tamatkan perkhidmatan pekerja. Tapi kena ingat, proses ini adalah untuk memperbaiki. Ianya bukan proses untuk membuang pekerja. Okey?